Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukanya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurlina binti Muhammad Asri, merupakan pelajar PDPP dari IPG Temenggung Ibrahim. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk berkenaan dengan perkembangan sosio-budaya di sekolah. Bunga seroja mekar berseri, harun semerbak di tepi perigi. Ragam budaya, warna berseri, erti muafakat, hidup harmoni. Sebelum kita kupaskan dengan lebih lanjut, mari kita lihat isi pembentangan ini. Yang pertama, definisi sosio-budaya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang ketiga, implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap pendidikan di sekolah. Yang keempat, peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Seterusnya, rumusan tentang keseluruhan pembentangan ini dan juga rujukan. Mari kita lihat video ini. Malaysia ni kan sebenarnya kaya dengan budaya, kaya dengan agama dan kaya dengan bangsa. Sebab tu kalau fikirkan, susah sebenarnya kita nak cari negara yang unik macam negara kita ni. Memang betul, kadang-kadang ketidaksefahaman itu wujud. Itu memang kita tak nafikan. Tapi dalam dunia yang terus berubah ni, kita lah yang kena bersama-sama pertahankan keharmonian negara kita ni. Pusing sana, pusing sini, akhirnya kita juga yang jaga kita. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kita semua adalah rakyat Malaysia. Bukan sekadar bangsa, agama atau budaya yang satukan kita, tapi sebenarnya semangat cintakan negara itu. Jadi kawan-kawan, ayuh kita pertahankan tanah air kita. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita pelihara dan sama-sama kita hidup dalam sejahtera. Dan bila satu dunia tanya siapakah kita, kita boleh dengan bangganya menjawab, saya anak Malaysia. Apakah sosio-budaya? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosio-budaya didefinisikan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Manakala, menurut Nur Fazila Abdul Rahman pada tahun 2019, sosio-budaya merujuk kepada amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir daripada pegangan dan kecenderungan masyarakat tersebut untuk pembangunan sosial kehidupan mereka. Daripada ini, kita dapat tahu bahawa sosio-budaya adalah proses interaksi antara manusia yang mana untuk membina hubungan dan memperoleh personaliti diri. Seterusnya, terdapat 5 faktor yang memainkan peranan penting dalam membentuk cara hidup dan interaksi antara individu dalam masyarakat di Malaysia, di mana setiap faktor ini saling berkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, bangsa. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, struktur sosial. Yang keempat, agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir ialah adat resam dan budaya. Mari saya kupaskan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan. Kepelbagaian sosio-budaya yang pertama iaitu bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang sama asal-usulnya, rupa dan sifat. Di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan penduduk peribumi di Sabah dan Sarawak. Daripada kepelbagaian bangsa ini, wujud integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi, iaitu saling menghargai dan meminjam unsur-unsur budaya. Contohnya, di sekolah, pelajar dari latar belakang bangsa yang berbeza boleh mempelajari budaya lain seperti bahasa, adat, makanan dan lain-lain. Yang kedua pula ialah asimilasi, iaitu menyesuaikan diri dengan budaya Melayu. Contohnya, di sekolah menjeliti pelajar Melayu, pelajar India mungkin terpaksa menyesuaikan diri dengan budaya Melayu seperti menyertai sambutan hari raya.
Seterusnya, amalgamasi iaitu perkahwinan campur. Contohnya, di sekolah wujudnya perkahwinan dua kaum. Contohnya, guru kaum Melayu berkahwin dengan kaum Bugis. Di sini, kita boleh lihat campur aduk antara kaum ini dapat membawa kepada persekitaran sekolah. Contoh program yang diadakan di sekolah seperti sambutan kemerdekaan, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga program satu murid satu sukan. Kepelbagaian sosial budaya yang kedua iaitu bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi baik dari segi tulisan, lisan ataupun bahasa isyarat. Yang pertama, bahasa pengantar sekolah. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk PDP. Etnik lain perlu menguasai bahasa Melayu juga untuk berinteraksi dalam kelas. Yang kedua, bahasa ibunda. Bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang bermula dari saat dia dilahirkan sehinggalah dia pandai berkata-kata. Manakala yang ketiga pula ialah penggunaan bahasa badan, iaitu cara guru dan murid menggunakan komunikasi bukan lisan untuk berinteraksi. Yang ketiga adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah corak perhubungan dan institusi yang teratur dalam membentuk masyarakat atau kumpulan sosial. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi struktur sosial. Yang pertama, status ekonomi, yang mana di sekolah ada murid yang berasal dari keluarga B40, T20 dan juga sebagainya. Yang kedua, latar belakang keturunan. Contohnya, di sekolah terdapat pelbagai kaum dan juga etnik. Yang ketiga, pangkat dan kekuasaan. Guru yang mempunyai pangkat tinggi mempunyai kekuasaan tertentu. Yang keempat pula, tahap pencapaian murid. Guru boleh melihat kecerdasan murid melalui ujian, latihan dan sebagainya. Yang kelima pula ialah status dan peranan. Murid berperanan untuk belajar dengan teliti dan fokus. Guru pula berperanan sebagai penyampai ilmu demi kemajuan murid. Kepelbagaian sosial budaya yang keempat adalah kepercayaan atau agama yang merujuk kepada akuan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang disertai oleh perasaan yang pasti berkait dengan jiwa. Dalam konteks agama pula, kepercayaan terhadap akidah dan iman. Terdapat 4 majoriti agama di sekolah, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan juga agama Hindu. Kepelbagaian agama ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial di sekolah. Mata pelajaran di sekolah ialah pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Manakala program ataupun aktiviti di sekolah antaranya ialah bacaan Yasin, sambutan Maulidur Rasul dan juga aktiviti moral. Kepelbagaian sosial budaya yang kelima pula adalah adat resam dan budaya. Adat resam adalah peraturan yang diamalkan secara turun-temurun. Budaya pula merangkumi cara hidup sesebuah kumpulan masyarakat. Kepelbagaian ini memberi peluang yang besar untuk pembelajaran yang inklusif, dinamik dan penuh dengan pengalaman yang pelbagai. Contohnya, kaum Melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri dan makanan tradisional mereka adalah nasi lemak. Seterusnya, kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina. Makanan tradisional dumpling. Kaum Hindu menyambut festival cahaya. Makanan tradisional mereka adalah roti canai. Kaum Kadazan menyambut Christmas. Makanan tradisional mereka Hinava. Dan juga kaum Iban menyambut Christmas. Makanan tradisional mereka adalah manuk pansuh. Dapat dilihat bahawa kepelbagaian ini membawa kepada pengalaman pembelajaran yang lebih dinamik yang mana pelajar dapat menghargai budaya masing-masing di sekolah.
Seterusnya, analisis isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya dan implikasi terhadap pendidikan di sekolah. Terdapat 4 elemen. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, layanan guru. Yang ketiga, gender dan kaum. Dan juga yang keempat, pencapaian akademik. Analisis isu pertama, isu ketidaksamaan kepelbagaian sosial budaya berdasarkan pelbagai penggunaan bahasa. Sekolah Kebangsaan SK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, manakala sekolah jenis kebangsaan SJKC dan juga SJKT menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar mereka. Kajian kes iaitu kajian UNESCO pada tahun 2021 menunjukkan bahawa penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan awam meningkatkan pemahaman pelajar. Isu menimbulkan perdebatan mengenai kesepaduan nasional dan keberkesanan pembelajaran. Implikasi ketidaksamaan berdasarkan bahasa. Implikasi terhadap pendidikan. Pelajar bukan penutur jati bahasa Melayu, jadi pelajar menghadapi kesukaran dalam peperiksaan kebangsaan. Terdapat juga jurang penguasaan bahasa Inggeris yang menyebabkan pelajar luar bandar kurang berdaya saing di peringkat kebangsaan. Jadi, cadangan untuk penambahbaikan ialah memperluaskan program Dual Language TLP dengan lebih banyak latihan kepada guru serta meningkatkan pembelajaran silang budaya, program pertukaran pelajar, pendidikan pelbagai bahasa dan juga kempen perpaduan dapat membantu membina kefahaman antara kaum dan negara. Analisis isu yang kedua, isu perbezaan layanan guru. Kajian menunjukkan guru cenderung memberi lebih perhatian kepada pelajar yang lebih cemerlang atau yang mempunyai latar belakang yang lebih stabil. Kajian 2021 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati pelajar dari keluarga B40 cenderung mempunyai hubungan yang lebih lemah dengan guru berbanding pelajar dari keluarga M40 dan juga T20. Implikasi ketidaksamaan berdasarkan layanan guru. Implikasi terhadap pendidikan. Guru memberi lebih perhatian kepada pelajar yang lebih aktif atau mempunyai sokongan keluarga yang baik, memberi kesan kepada pencapaian akademik, motivasi pelajar dan peluang masa depan. Pelajar dari keluarga yang miskin kurang akses kepada tuition, komputer dan juga internet menyebabkan jurang dalam prestasi akademik. Bagi cadangan penambahbaikan, latihan kesaksamaan antara guru iaitu guru perlu dilatih untuk lebih sensitif terhadap keperluan pelajar miskin dan mengamalkan pendekatan pengajaran yang inklusif. Seterusnya, program bimbingan khas iaitu mewujudkan sistem mentor pelajar di mana guru memberi perhatian khusus kepada pelajar yang memerlukan bantuan tambahan. Analisis isu yang ketiga pula ialah isu gender dan kaum dalam pendidikan. Statistik Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa kajian UNESCO pada tahun 2022 mendapati faktor sosial seperti persepsi gender dan kurangnya bimbingan kerjaya menyebabkan jurang ini terus wujud. Dalam konteks kaum, data menunjukkan kaum tertentu lebih ramai dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, pelajar Cina lebih ramai dalam bidang keusahawanan dan juga STEM, pelajar Melayu lebih ramai dalam bidang pentadbiran dan pelajar India lebih ramai dalam bidang perubatan. Seterusnya, implikasi ketidaksamaan berdasarkan gender dan kaum. Implikasi terhadap pendidikan. Kefahaman budaya yang rendah boleh menyebabkan salah faham dan juga prejudis antara kaum. Sistem pendidikan perlu menekankan pembelajaran sistem budaya untuk mengukuhkan perpaduan. Jadi, cadangan untuk penambahbaikan ialah pendedahan terhadap kerjaya. Sekolah perlu menggalakkan lebih ramai pelajar perempuan untuk menyertai bidang STEM melalui mentor industri dan juga program STEM khas.
Analisis isu yang keempat pula ialah pencapaian akademik. Data dari Laporan Pendidikan Malaysia tahun 2022 menunjukkan bahawa pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah B40 kurang berkemampuan untuk mendapatkan kelas tambahan, peranti digital dan bahan pembelajaran yang mencukupi. Keluarga yang lebih stabil dari segi ekonomi lebih cenderung mempunyai prestasi akademik yang lebih baik dan lebih cemerlang. Bagi implikasi ketidaksamaan berdasarkan pencapaian akademik pula ialah implikasi terhadap pendidikan. Jurang sosioekonomi yang besar menyebabkan akses pendidikan tidak sama rata. Pelajar dari latar belakang ekonomi yang rendah kurang mendapat pendedahan kepada teknologi moden dan bimbingan sosial positif dari ibu bapa sendiri. Cadangan penambahbaikan ialah menambah baik infrastruktur sekolah luar bandar dengan teknologi digital. Selain itu, menyediakan beasiswa dan juga insentif kewangan yang lebih luas untuk pelajar B40. Seterusnya, terdapat 4 peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Yang pertama, peribadi. Yang kedua, profesion. Yang ketiga, amalan dan tingkah laku. Dan juga yang keempat, media sosial. Yang pertama, dari segi peribadi, guru bukan sahaja berperanan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru juga berperanan bagi membentuk nilai murni pelajar seperti kejujuran, disiplin dan juga tanggungjawab. Guru sebagai contoh teladan yang positif kepada pelajar dan guru juga mewujudkan persekitaran sekolah yang inklusif. Contohnya, guru menghormati orang lain, jadi murid mencontohi sikap guru tersebut. Selain itu, guru membantu pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Yang kedua pula ialah profesion. Guru membantu pelajar mengenali minat dan juga bakat pelajar serta memberi bimbingan akademik dan juga kerjaya kepada pelajar supaya mereka lebih berjaya pada masa depan. Serta guru memberi peluang kepada pelajar dari pelbagai latar belakang tanpa mengira kaum dan juga etnik. Contohnya, guru memberi informasi tentang pelbagai kerjaya dan juga guru membimbing pelajar tentang kemahiran yang diperlukan untuk masa depan. Yang ketiga pula ialah amalan dan tingkah laku. Dari segi amalan, guru memupuk nilai kerjasama, tolong-menolong dan menghormati orang lain di antara pelajar. Dengan ini, ia dapat mengurangkan ketidaksamaan sosio-budaya dalam kalangan pelajar. Contohnya, dalam projek berkumpulan dan juga program khidmat masyarakat. Seterusnya, ia dapat meningkatkan semangat setia kawan dalam kalangan pelajar tanpa mengira latar belakang. Dari segi tingkah laku pula ialah guru bertanggungjawab mengawal disiplin dan membimbing pelajar memahami etika serta moral yang baik. Guru juga perlulah mengelakkan bias atau diskriminasi dalam kalangan pelajar. Contohnya, setiap jantina perlulah mendapatkan pembelajaran yang sama rata. Contoh, guru menegur dan mendidik pelajar tentang kesan tingkah laku yang negatif dan juga guru perlulah memastikan keadilan dalam memberikan peluang kepada semua pelajar untuk belajar dalam keadaan yang baik serta keadaan yang sangat harmonis. Yang terakhir sekali ialah dari segi media sosial, guru membantu pelajar dalam mendapatkan maklumat dan juga ilmu dalam media sosial yang tepat dan juga sahih. Guru juga mendidik pelajar tentang etika penggunaan media sosial yang betul. Guru memberikan inspirasi kepada pelajar melalui kata-kata semangat dan tips belajar yang berkesan. Contohnya, guru menggunakan platform seperti YouTube, TikTok dan juga Facebook untuk berkongsi ilmu kepada para pelajar. Guru juga memuat naik status motivasi di Instagram ataupun berkongsi kisah kejayaan pelajar yang lain. Jadi, setiap pelajar yang melihat
Satu motivasi tersebut akan terkesan dan juga akan memberi impak yang positif dalam diri setiap pelajar tersebut. Secara keseluruhannya, peranan guru dalam mendepani kepelbagaian sosial budaya adalah sangat penting untuk mencipta bilik darjah yang harmonis, adil dan juga terbuka. Dengan pendekatan yang bijaksana, guru dapat memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk berjaya sekaligus membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati kepelbagaian. Berikut adalah senarai rujukan dalam proses pembentangan ini. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.